Butang lelaki. Alamak. Hai guys, so jom teman saya check aksesoris yang customer pula. So this one untuk baju warna emerald green. Dan baju ni baju custom made, baju baru plus size. Perempuan boleh pergi sampai dah ada 54 macam tu. So keris ada, bunga tangan ni baru kan, cantik gila. Sanggul. Sanggul ni memang berat. Nampak? Ada gandik. Aksesoris lelaki, kita ada rantai, brus tanjak, brus samping, beg pun ada. Butang lelaki. Alamak. Ini kita punya tempat letak sanggul tadi. Baju juga kita check pula baju. Kita bagi tahu kat bos kita. Kita punya butang ada satu. Untuk cabut. Butang lain kita check dulu. Batu dia tak ada. Tak ada, batu dia tak ada. Tak ada pun yang butang. Dia tak mana? Tak ada dalam toolbox, dalam box apa pegang. This one baju yang plus size tu. Ada lagi. So kita ada tudung. Kita pun bagi tudung. Ada set tanjak, belt dengan samping. Kita ke box yang kedua. Box ni cuma baju dress. So dia tak ada lah sanggul lintang apa semua tu. Okay, so ni bunga tangan. Cantik kan? Comel. Bunga tangan ada. Veil. Baju ni warna olive green. Kemudian ada heels. Ada tudung juga. And ada crown. Okay. So jom kita check dia punya baju pula. So this one baju. Nampak ini memang lain daripada yang lain tau. Kan? Depan dia ada list ni. Belakang dia godek. Nampak cantik kan? Lelaki pakai dengan suit. Boleh pergi sampai 4XL. Yang ni S to M. So dua-dua tadi tema hijau. Comel kan? Ada satu olive green, satu emerald green. So untuk hari ni ada 2 je box yang saya unboxing. Sekejap lagi petang, malam ada lagi. Okay. So thank you guys. Bye-bye.